Okay, si awak. Si awak kenal ada pokok ni, apa dia pokok ni? Kenapa dok si awak? Pokok apa ni? Ibu komen bawah tu. Kita nak oyak lah. Ni pokok sirih lah. Okay, hak ni si awak ada tanah pokok goni kau. Fiza ada tanah pokok goni. Ada dua pula tu. Dia kena buai dia ni. Buai hok belakang dia ni sebab kalau kita tak buai dia jadi macam cepat makan lah. Itulah. Dia kena buai hok ni biar dia naik. Kalau dia naik dia comel. Tengok ni anak-anak dia. Ni pokok ni dah buaya dah. Dia letak di sini. Tak ada pasal besar. Dia nak beli lagi. Itulah Fiza pindah dia. Siap ke dia. Duduk tempat kecil ni. Ni buat sementara waktu lah ni. Ni pun sama juga. Fiza tanah. Ginilah. Kita guna apa yang ada. Kita buat cita rasa semula. Nah, comel tak siap awak? Pokok lidah buaya Fiza. Cabut pun ni. Okay. Ni. Pokok keladi. Hok vera dulu tu. Hok beri nanai pokok keladi. Ada. Fiza ada tanah juga. Siap awak. Takut gapai dia tanah kita hok nanai dia. Okay. Bereklah siap awak.